Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia. Hari ini kita tidak sekadar menyebut rukun negara. Kita mahu memahami ruh di sebaliknya. Kerana rukun negara bukan hiasan di dinding sekolah, tetapi kompas moral yang menentukan arah sebuah bangsa. Rukun negara lahir selepas peristiwa hitam 13 Mei 1969. Saat negara sedar bahawa perpaduan tidak boleh dibiarkan longgar, maka dibentuklah satu pegangan bersama agar rakyat berbeza kaum, agama dan budaya tetap berdiri di bawah satu langit Malaysia. Mari kita hayati satu demi satu 5 prinsip rukun negara yang menjadi tiang seri negara kita. Prinsip yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Prinsip ini mengingatkan bahawa manusia bukan makhluk bebas tanpa batas. Di atas kekuasaan manusia ada kekuasaan yang maha tinggi. Kepercayaan kepada Tuhan melahirkan rasa tanggungjawab, amanah dan takut melakukan kezaliman. Kerana seseorang mungkin boleh lari daripada undang-undang dunia, tetapi tidak akan pernah lari daripada pengadilan Tuhan. Dalam masyarakat majmuk Malaysia, setiap agama dihormati, setiap kepercayaan dilindungi. Inilah asas keharmonian bila manusia sedar bahawa nilai kebaikan datangnya daripada keimanan dan akhlak. Tanpa prinsip ini, kuasa boleh menjadi zalim, harta boleh menjadi rakus dan manusia boleh hilang arah. Prinsip yang kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Malaysia bukan sekadar peta di atlas. Malaysia adalah tanah tumpah darah, tempat kita membina keluarga, mencari rezeki dan mewariskan masa depan anak-anak. Kesetiaan kepada raja dan negara berarti kita menjaga kestabilan, menghormati institusi negara dan tidak mengkhianati keamanan demi kepentingan sempit. Raja-raja Melayu adalah simbol perpaduan, kedaulatan dan sejarah bangsa. Manakala negara pula adalah rumah bersama seluruh rakyat. Kesetiaan bukan sekadar berkata-kata, tetapi dibuktikan melalui kejujuran bekerja, mematuhi undang-undang dan mempertahankan keamanan tanah air. Kerana negara yang kuat lahir daripada rakyat yang setia dan bertanggungjawab. Prinsip yang ketiga, keluhuran perlembagaan. Perlembagaan persekutuan adalah undang-undang tertinggi negara. Ia bukan sekadar dokumen, tetapi kontrak sosial yang menjaga hak semua kaum, agama dan wilayah. Di dalamnya termaktub kedudukan Islam sebagai agama persekutuan, hak istimewa Melayu dan Bumiputera, serta hak sah kaum-kaum lain yang hidup bersama dalam harmoni. Keluhuran perlembagaan bermaksud tiada sesiapa berada di atasnya, bukan pemimpin, bukan rakyat, bukan mana-mana pihak. Apabila perlembagaan dihormati, keadilan terpelihara. Apabila ia dipermainkan, negara akan bergoncang. Prinsip yang keempat, kedaulatan undang-undang. Negara yang bertamadun bukan diukur pada bangunannya tinggi, tetapi pada keadilan undang-undangnya. Kedaulatan undang-undang bermaksud setiap orang sama di sisi hukum. Yang bersalah tetap bersalah walaupun berpangkat. Yang benar tetap dilindungi walaupun tiada berkuasa. Undang-undang wujud untuk melindungi rakyat, bukan menindas. Untuk menegakkan keadilan, bukan memenuhi kepentingan. Apabila undang-undang dihormati, masyarakat akan aman. Apabila undang-undang dipilih-pilih, kepercayaan rakyat akan runtuh. Dan apabila kepercayaan runtuh, negara juga akan runtuh. Prinsip yang kelima, kesopanan dan kesusilaan. Inilah prinsip yang kelihatan paling lembut, tetapi sebenarnya paling kuat. Kesopanan dan kesusilaan mencerminkan akhlak bangsa, bahasa yang baik, tingkah laku yang beradab, saling menghormati walaupun berbeza pandangan. Negara boleh maju dengan teknologi, tetapi tanpa adab, kemajuan itu kosong. Media sosial hari ini menguji kita. Mudah menghina,
mudah memfitnah, mudah memecah belahkan. Rukun negara mengingatkan kita, kemajuan sebenar adalah apabila ilmu tinggi bersama akhlak tinggi. Bangsa beradab tidak runtuh walau diuji. Bangsa tanpa adab boleh hancur walau kaya. 5 prinsip hukum negara bukan sekadar lafaz di perhimpunan. Ia adalah janji bersama untuk menjaga Malaysia agar terus aman, adil dan bermaruah. Jika kita benar-benar menghayatinya, kepercayaan kepada Tuhan akan membimbing hati. Kesetiaan kepada negara akan menyatukan rakyatnya. Perlembagaan akan melindungi keadilan. Undang-undang akan menegakkan kebenaran dan kesopanan akan memelihara keharmonian. Maka lahirlah sebuah bangsa yang bukan sahaja kuat tetapi berjiwa besar. Inilah Malaysia yang kita wariskan kepada generasi akan datang. Sekian.